Nah, sini duk lalu lalang dekat FYP akak, semua orang duk sibuk makan ras malai. Ras malai tu apa? Katanya dessert makanan orang India. So akak teringin sangat nak makan. Kebanyakannya kena pergi self pick up. Tapi seller ni dia boleh post korang. Akak order hari Jumaat, semalam sampai. Semalam hari Selasa by post. Jom kita cuba. Packaging dia pun sangat-sangat bagus ya, sebab dia datang dalam kotak ais dan disertakan sekali dengan ais lah. Ada bawa rempah-rempah ratus. Kita asingkan di dalam mangkuk lah ya, supaya tak tercemar yang lain-lain ni. Ada kacang badam. Selalu tengok. Hari ni dapat. Akhirnya dapat juga merasa korang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa susu berempah. Rasa susu manis. Dan kita rasa ras malai. Sedap. Memang patut menjadi pujaan semua orang. Dia teksturnya rasa macam roti, tapi dia berlemak. Tambah bila dah dicicah dengan susu ni, sedap. Sedap. Kalau korang nak beli ras malai by post, korang boleh tengok dekat yang bawah, yang akak tag kat bawah tu. Sedap, tak manis sangat, rasa lemak bersusu. Gitu. Itu saja, bye.